Aku terima nikahnya Nik Nur Hidayah binti Sabri dengan mas kahwinnya sebanyak 3 dinar emas tunai. Hai, jadi ada yang sama juga bersama Hamizah. Kita akan balik hari ini. Kita balik untuk apa? Kita tengok, stay tune. Okay, dah nak balik. The next day. Tepuh. Ha. Buat apa ni? Siapa yang cium Aminah ni? Ramai kau ni. Pagi-pagi main basikal tu. Okay, jom kita nak makan. Aku bawa kamera gini tu. Okay, cik. Okay dah, aku bawa kamera gini. Lima. Abang kita ikan nyamuk. Sebab apa rasa kepala rak gitu? Miau. Kau lalu kat aku yang jumpa kat. Okey. Ni abang. Mina. 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 Baca nama dulu guys. Amin. Weh, tak tutup pun kereta. Orang nak main tengok je. Kita tutup kereta. Mananya? Pagi-pagi. Ada budak ni lagi. Ni nak main kat emas ya? Nak gapo gapo kau pergi. Panah lah ya? Sayang. Panah lah ibu. Panah lah ibu. Nak sayang. Nah, jom kita ni. Jatuh atas panah. Jom kita ni. Tak ada panah. Jangan tepi. Ha. Mana? Apa dia tu? Belok. Nak tu? Mana? Okay, hi guys. Jadi kita nak pergi mana ni? Kita nak ambil barang-barang. Ambil benda di tempat. Okay, stay tune. Okay, so guys, tengok ni Aina. Tadi kita pergi ambil dah bagai-bagai tepuk-tepuk ni. So Aina lah ni nak air ni Mi Juwe ni. Tapi tengok tu ramai. Biasalah pasal putih ni kan. Begitulah guys. 2 hours later. Okay, jadi kita bersama Bamat malam ni. Menang ni ke apa? Kau apa menang ni kau? Tak sel lepas saya gitu ya macam ngah. Minit setengah. Bersedia dah kau nak nikah? Aduh, banyak lah ingat aku. Cepatlah. Aku nak nikah pula ni. Okay, bersedia dah ha. Kau dah debar dah ni. Debar lah ni. Debat juga. Jawablah dua patah gitu. Rasa juga dia punya pengalaman. Yalah ni debat ketak tangan. Jadi ini adalah detik-detik terakhir sebab ni pukul 9 dah. Bamak ni ke putih biarlah kamera. Kau memang putih hari ni. Tinggal berapa je lagi? Oh jadi. Aku tadi kira aku dah bagak jadi. Okay, minta saya berlatih. Tak saya. Mungkin nak berlatih lah sekali. Eksklusif ni. Bapak minta saya berlatih. Okay, jadi mesti kau dah. Berapa kali mesti kau dah? Tak tahu juga. Jatuh tak tangga kena bunuh siapa nak? Berapa kali mesti kau dah?
Cepat lah. Sekejap. Sebelah aku betul. Banyak lah tu dek. Banyak lah. Atau macam gini aku nak tanya. Sebelum menikah kena jawab dah. Bila lagi mau kena ayam benar? Apa aja muka? Mau kena tu menjumpa ya ke memasak ke? Cepat jawab. Okey, jadi itu sahaja siaran pada petang ini. Detik-detik akhir. Anak uek ni duduk. Oh. Jadi sini kita ada pasangan yang baru lepas cerita pengalaman saya. Tak ada ipar kita duk ayat dulu yang debar lah. Lepas tu ni macam duk suka-suka gitu ni duk cerita yang debar dulu. Okay. Suami nak kita main aja lah. Kita jumpa lagi di episod malam ini. No. Mina. Cepat lagi. Hello. Hai. Hari ni cepatlah Aisyah mai sini. Saya panggil ni. Aisyah mai sini mata. Aduh, cemanya. Tengok. Gila ini baba. Kita panggil Syah. Nak mutu. Saya nak mutu. Gih. Bapa sebab dia lama dah kau tak nak motor. Apa je nak mutu? Orang rasnya anak darah aku ya Allah. Syah balik dah. Siapa pandai-pandai Nu kena koci ke mami pula. Kena koci ke mami. Bye Amina, bye-bye. Amina, bye-bye. Amina, bye-bye. Bye-bye. Peace. Peace. Moko ite pink kuning ada belakang. Tengok muka. Peace. Peace. Mina, peace. 1, 2, 3. Nak pergi mana ni? Nak pergi dekat Abe. Kahwin lah. Nak pergi dekat? Siapa ya? Abe. Amina nak pergi mana? Dekat? Kak ayah ngah. Kak siapa? Okay, bye-bye. Bye-bye. Jom. Baik, jom. Okay guys. Okay ni keadaan kita yang sebelum. Comel kau main kat aku hari ni. Aku tak mampu maju sebab aku kena mengaku. Cepatlah. Bagi masuk. Lepas tu nak oyak nak masuk belok lah. Hai. Oyak ni kat kita. Kat kita tak ada. Kat kita guys. Comel kau main kat aku. Mak Sipir dah baju. Cik Wee, Mak Sipir dah baju. Mari sini. Kita ada Abang Ju dengan kakak. Terus dah dekat pintu lain. Okey, ni sekarang ni kita kereta pertama dengan mas kahwin dengan cikgu di belakang. Belok cikgu. Okey dah? Tidak pernah. Tak. Okey, bye. Kita pergi dulu, bye. Okey. Now we are going to kita dah sampai dekat masjid untuk akad nikah. Dekat the masjid. Lepas tu, jadi lepas solat Isyak akan berkumandangnya Gapi yang mungkin kamu boleh tak? Mama Isa InsyaAllah Anggaran satu pagi tengok awak tak putih bakit ada nak ambil gambar you can ambil guna flash
Okay. Kat here. Camera here. Aku buat vlog lah. Tu dengan Kak Sarah. Habis. Aku ni kan Datuk Cici. Dulu sekali kot. Kata sini kata. Anda yang kata sekali. Ni kita ada Mama adik Ifa dan awak Ifa. Ni kita ada kakak sebelah kita. Sini kita ada yang kita je. Kita je kot. Sini sabar. Kita ada sini. Rezeki dia. Mina, main dengan Ishan. Ambil kalu yang ni kalu. Yang ni kalu. Buat apa baju tok kaki? Betul. Tisu. Tak apa? Tak apa. Flash kereta ni gelak jadi. Tak apa. Ni bulat aku. Oh, gelak dia ni. Yang masuk ni. Kita dengan kamera. Kita dengan kamera. Saya yang mana juga? Abang, adik ambil gambar abang. Okey, kita detik-detik terakhir sebelum abang menjadi abang. So, aku sama mat abang. Makan di sini ni ha. Janganlah. Sik duduk makan. Bang, body dah kita. Panci kita betul-betul ni. Oh no. Boleh buat belok. Sudah habis kita tak tahu nak duduk mana. Buat apa? Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pokok okey. Kita kena pergi duduk dulu. Okey, kita kenal. Kita tak impas kita. Di situ lah apa-apa. Di situ lah set dia. Debat. Ayah ni. Yalah. Sekarang ni abang kami
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ahmad Tirmizi bin Ruslan, saya mengawinkan kau dan saya menikahkan kau dengan Miktor Hidayah binti Sardi yang telah berwakil oleh walinya kepada saya untuk menikahkannya dengan kau dengan mas kawinnya sebanyak 3 dinar tunai. Aku terima nikahnya Nik Nur Hidayah binti Sardi dengan mas kahwinnya sebanyak 3 dinar emas tunai. Saksi. Selamat datang. Masuk sini je. Kalau di luar okey. Status pengantin, kita jadi driver pengantin. Sorry, let's go. Okay, nak you bawa cepat sikit. Terus. Sorry, okay. Aku in charge bahagia pula. Okay. Okay, nanti I akan tanya you punya. Okay guys, jadi sekarang ni kita berada di masih lagi berada di majlis lah. Lepas tu kita baru lepas makan. Orang sedap balik dah. Kita ada Balkis yang tidak berhenti makan dari tadi. Mereka aku memang ni lah. Percayalah ya. Jangan percaya Kak Alicia ayat tiki huda. Jom kita tiki huda. Tiki huda kita tiki. Dekat aku macam empong ya. Jangan nego ni. Salih. Cuma lecu ada. Buat makan kan. Okay, jadi review untuk hari ni. Actually kita aku penat. Duduk kah? But, okay, jadi kita nak balik dah lah. Dah banyak. Then kita nak balik, okay? Bye-bye. Sorry, dia nak balik dah. Bye-bye. Bye-bye. Dah salam. Dah. Amin. Cepat, Amin. Ni ngatik dah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Engok. Bye. Nanti dah episod kita sambung esok deh. Okay, jadi kita dah sampai rumah. Turn. Untuk malam ni dan abang kita tak ada dah. Sebab dia duduk dalam bini dia. Bye guys. Bye, kita jumpa esok. Vlog makan pagi. The next day. Okay guys, this is my breakfast time kalau gini. Sebabnya Hai Imat, congrats. Selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Love you. Untuk Kak Ifa, welcome to our family and marilah kita sama-sama berbelanja dan boros. Hidayah. Mudah-mudahan dengan hidayah menjalani
penghidupan seharian dengan ceria dan bahagia. Oh. Ada lagi tak? Moga kekal sampai tujuan. Ucapan untuk Imak yang lalim, relax. Yang penting selawat banyak. Selawat banyak. Kalau tak boleh sebut nama, tak boleh sebut lah. Jadi macam Abang tak sebut nama. Aku terima nikahnya dengan sebanyak yang tersebut. Sabar dulu. Menjalani alam perkahwinan. Semoga we always pray the best for you. Kak, cik, dong, kakak. Semoga ikatan yang dibina sentiasa dipenuhi dengan keberkatan sampai ke akhir hayat. Amin. Selamat pengantin baru, Mak. Semoga dikurniakan mawaddah warahmah. Selamat pengantin, Mak. Pengantin baru. Selamat pengantin, Mak. Selamat pengantin baru, Mak. Baiti Jannati. Okey, saya selaku sepupu tepi rumah dia mengucapkan selamat pengantin baru kepada Imat dan pasangannya. Semoga perkahwinan yang dibina bahagia selalu. Tahniah Bima. Okey, selamat menjadi suami yang soleh. Betul gitu tak? Lagi ada lagi tak? Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga rumah tangganya dibina, mahligai yang dibina ini memberi barakah dan kekal sehingga ke jannah. Amin. Cepatlah ni. Assalamualaikum. Selamat datang hidayah ke dalam keluarga Umi. Sahab biar tak ada rekod. Semoga tahniah terlebih dahulu Umi ucapkan untuk anak yatim Umi ni, anak yatim sorga kan. Untuk hidayah dan semoga kekal sehingga jannah. Tu je. Alhamdulillah, selamat pengantin baru untuk anak janda seorang Imak. Mudah-mudahan bahagia selalu dunia akhirat. Dan malam ni dapat jadi dua lah nanti punya. Mudah-mudahan cucu akan bertambah lagi kau ramah. Dia ni cucu seorang baru. Lagi ramah tak apalah.